Kalau hampa hiking Bukit Mochun, jangan lupa untuk pakai jam ni sebab dia boleh baca heart rate, pace dan masa korang hiking. So ini adalah smartwatch daripada Huawei Tetra R2. Dalam kotak ni korang akan dapat satu manual pengguna, dia punya smartwatch, satu set strap getah dan juga kabel pengecasan. Design dia sporty tapi masih nampak mewah. Jam ni dia waterproof, ready IPX67, boleh guna untuk berenang. Jom kita pergi Pulau Redang. Boleh guna untuk panggilan telefon. Bateri dia pula boleh tahan sehingga 10 ke 14 hari bergantung kepada kadar kegunaan. Kita boleh baca notification telefon melalui jam ni. Nak baca mesej ataupun WhatsApp pun boleh. Sport mode dia pula tersedia lebih daripada 100 pilihan aktiviti sukan. Dan dia punya skrin dia sangat smooth. Kalau bosan dengan wallpaper sedia ada, korang boleh scroll untuk guna wallpaper yang lain. Ataupun buka dia punya aplikasi, korang boleh download wallpaper yang baru. Kalau korang ada markah, boleh custom untuk letak muka markah korang kat dalam dia punya skrin. Smartwatch ni dilengkapi dengan pemantauan kesihatan, boleh check heart rate, kadar oksigen, tekanan darah, monitoring tidur dan juga latihan pernafasan. Dia boleh tunjuk bacaan cuaca, kawal muzik, stopwatch, timer, nak cari telefon, kontrol kamera dan kalkulator. Dalam apps dia ni pula, macam-macam korang boleh buat. Kalau tak connectkan ke telefon, dia akan baca heart rate, distance dan juga timing. Dan kalau korang connect ke telefon sekali, dia boleh baca sekali dengan mapping. Saya dah guna model ni lebih daripada 1 tahun, masih lagi berfungsi dengan baik. Kalau korang cari smartwatch yang tahan lasak dan juga murah, boleh dapatkan smartwatch ni. Link dah saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.